MRC TV. Your dream car starts here. Pening MRC ada. Kereta rekon paling padu. Jangan ragu-ragu. Enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Luan senang lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lazimkan selawat. #Free Palestine. #Jangan pening-pening. Stay tune on my YouTube channel MRC TV. Apa khabar semua peminat MRC? Hari ni korang hadir dalam komen saya. Saya nak tengok buat kajian berapa ramai yang masih follow MRC dan berapa ramai nak t-shirt baru limited edition MRC. Kita combine, kita tag team dengan tu dia. Hobing tengah ada kan. Okey. So, untuk video kali ini special untuk anda yang masih gila dan suka racun Amirul untuk Mercedes-Benz CLA version. Okey guys. Ini adalah CLA 250 AMG fully loaded tahun 2021 dengan harga RM243,000. Kalau tahun 2020 dengan harga RM230,000 dah dapat dah. Untuk CLA 250 ni memang adalah spek yang paling best sekali saya cakap, paling affordable sebab dia datang dengan 2.0 turbo engine sesuai untuk pakai as a long distance customer dan untuk pakai short distance customer. Sebab kereta ni kalau korang beli CLA YT 1.3 korang akan rasa menyesal 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian kerana power dia kurang sedikit. Tapi untuk 2.0 liter turbo ni datang dengan 228 horsepower dan 300 Nm of torque dan kereta ni as a 4matic all wheel drive. Maknanya kalau 18 kona memang dia gigit sikit tapi tengok tayar performance. Okey. Untuk CLA kali ni saya dah convert kepada CLA 45S. Kita dah tukar full set CLA 45S front looks. Kita dah tukar kepada front bumper CLA 45S, color matching, gap cantik. Yang paling best sekali, material is very good material dan tukar juga dia punya GT grey front hadapan dan kanat bawah semua make it black as a CLA 45S and ADAS pun kita pakai warna hitam dan ada lip side skirt dengan dia punya sprinter dekat bahagian tepi. Okey, untuk model CLA 45S jadian kali ni memang warna putih adalah warna yang susah nak matching colour tapi alhamdulillah kita berjaya dapat. Okey, yang kedua juga kita dah suruh customer upgrade dia punya rim. Rim Motec ni saya pun double confirm Kalau anda rasa anda pakar rim, sila komen dekat bawah. Setahu saya Motec ni adalah original from US, tapi saya tak sure adakah ada Thailand ke, adakah Taiwan punya ke. Sebab dia punya price range daripada harga RM5,000 lebih sampai ke RM7,000 lebih untuk 18 dan 19 inci. Owner ambil 19 inci, cukup nice. Motec ada 3 color. The brown, the gold, grey colour and the black colour. Tapi dia ambil warna brown gold ni supaya bagi dia nampak, ni bronze colour, bagi dia nampak matching sikit dengan warna putih. And then size tayar adalah 235, 35, 19 inci, pakai PS4S. And kita dah upgrade dia punya Brembo 4-port dekat bahagian depan. AMG punya caliper bagi saya cukup nice untuk rim 19 inci yang multi-spoke design macam Lamborghini punya looks lagi. Okey, ada turbo 4matic plus dekat bahagian tepi. Bila dah convert, jangan nak convert tepi, jangan terlupa pula kantoi. Okey, untuk bahagian tepi kita buat profile dia clean saja. Kita ada side mirror kita wrap warna hitam, door frame kita wrap warna hitam, door handle kita biar matching as a chrome colour, side skirting saya wrap warna hitam bagi ada 2 tone colour. Cuma bila dah rim terkeluar sikit ni, kalau ada side skirting kat bahagian bawah ni mungkin lagi nice untuk customer ni. Yang paling best sekali dekat bahagian belakang kita dah masuk 4-port juga untuk AMG brake system. Kita tengok dia ada 2, satu elektronik, satu lagi brake pad, brake caliper original. So besar dan cukup sesuai dengan rim ni. And as a character kali ni untuk kereta ni, bila kita sebut tentang fully loaded spec, so bila fully loaded spec ni dalam dia mesti datang dengan 2 tone colour, sama ada black and the grey leather ataupun red and the black leather. Untuk red and the black leather ni colour dia very nice striking, daripada yang tua nampak muda, daripada yang duduk boleh cari pengantin baru lagi. Okey, so untuk model kereta ni adalah pilihan untuk pick up janda-janda di luar sana. Dia tu dia guys. Okey, CLA 250 as a fully loaded spec datang dengan Burmester sound system, ada head-up unit, kita ada AMG light color 64 warna, kita ada seat comfort elektronik, kita ada panoramic roof, kita ada AMG straight bottom steering design dan paling best sekali mileage hanya 11,000 lebih sahaja daripada Jepun. Grade cantik 5A dan paling best sekali dia adalah 5-seater punya saloon premium coupe untuk sedan segmen. Dan untuk design belakang saya dah convert kepada CLA 45S punya looks yang paling jahat. Ductile spoiler, logo emblem CLA 45S, diffuser CLA 45S. So kalau korang nak cari warna CLA 45S ni, color yang memang ada yang saya convert setakat hari dalam YouTube saya, kita pernah jual warna merah, warna kuning, warna putih, warna hitam, warna silver, warna grey pun saya dah jual, warna biru pun saya dah jual. Cukup 6 pilihan color CLA saya dah jual lah. Siap wrap Street Style Edition pun saya pernah jual juga. So alhamdulillah ini adalah koleksi CLA Amirul sepanjang saya jual dan kereta ni masih lagi jadi permintaan evergreen. Kalau ada bajet beli CLA 250. Kalau nak yang murah, nak convert macam ni tapi nak harga bawah 190,000 kena ambil CLA 200 diesel 2.0 turbo diesel. Itu pun cukup best juga sebenarnya guys. So kalau korang nak macam spek macam ni,
Dan sekarang korang tak perlu nak pening kerana kita bagi 6 tahun warranty premium plan. Unlimited coverage, unlimited mileage dan coverage je ada 15 item all the part untuk major part dan minor part dalam Mercedes-Benz. Semua kita cover, so customer tak perlu khawatir. Dan yang paling best sekali untuk seri Parliament S kali ni, kereta ni memang sumpah lawa gila guys. Kalau korang ada Mercedes lama yang nak buat sebagai down payment, saya boleh collect kereta Mercedes lama anda. Saya akan ambil harga dengan harga affordable dan saya akan boleh buat trade-in untuk anda beli CLA model baru guys. So guys, kalau korang masih mencari CLA, dekat mana sesuai untuk cari racun yang sebenar? Di MRCTV, hashtag jangan pening-pening, hashtag Fulun. Kita stay tune, layan video ni guys.